Pengantin lelaki namanya Haris. Pengantin perempuan nama Auni. Kita di rumah Abang Jamil Shah Alam. Dia rasa lega sebab semua macam berjalan dengan lancar. Lepas tu dia rasa happy sangat-sangat sebab best lah. Walaupun kahwin penat tapi best. Rasa macam mana? Penat tu penat tapi kita happy lah sebab semuanya berjalan dengan lancar. Semua function, semua best. MC memang terbaik lah. Semua apa-apa arahan semua dibagi dengan tepat lah. 6. 6. Coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih. Mula-mula tengok dekor dia memang suka lah sebab dia ada outdoor dan dia ada indoor. So yang outdoor tu bila siang cantik, bila malam lagi cantik. Lepas tu kita datang tengok kan, kita datang view. Ya. Kita datang sini je. Lepas tu kita orang terbuk. Kita orang plan nak tengok tempat lain juga tapi bila dah first kita datang sini dah tengok semua dah cun, kita terus ambil je lah sini. Dia sangat teratur sebab ada floor manager kita, Min. So kita orang macam tengok je dia apa nak buat. So Min akan bagi arahan, so kita ikut je lah. So macam benda tu semua macam senang je daripada awal sampai habis. Kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupa. Sebab dia malawak, memang sebab tu lah kita pilih kat sini kan. Sebab ubat Malau memang cantik gila. Meriah gila. Meriah gila-gila. Kira komplit lah semua. Alhamdulillah semua kat sini convenient. Daripada tempat parking, senang orang nak parking. Lepas tu ada kru pula yang jaga parking. And then tempat bersiap pengantin pun memang luas, selesa. Lepas tu tempat solat untuk tetamu pun disediakan, which is memang sangat-sangat penting. So macam itu salah satu sebab kenapa saya pilih tempat ni, sebab semua facility semua accessible. Untuk orang-orang tua, untuk yang ada anak, semua macam senang lah. Ingat keduri, ingat rumah Abang Jamil.